Wani hilang almost setahun. Hi guys! Welcome back to our channel. Perasaan tak bisa berdusta, bahagia terasa sempurna. Kita berdua belum menyatakan kasih. Tunggu apa lagi? Katakan cinta bila kau cinta. Sorry korang, dah lama gila Wani hilang. Almost setahun. Ke dah setahun? Rasanya dah setahun ya Wani hilang. Hilang bukan apa, tapi sebab terlalu banyak benda terjadi di dalam hidup saya. Okay. So kali ni Wani nak start fresh. Intro pun dah baru. Wani nak cerita yang kenapa Wani hilang. And hari ni sambil-sambil Wani tunjuk apa yang Wani buat kat rumah. Sebenarnya dia dah nak petang dah pun. Kejap lagi Wani nak bawa baju pergi Dobi. Lepas tu lewat petang sikit, husband Wani balik kerja. Wani nak pergi beli grocery sikit sebab dapur dah kosong. Dapur kita kosong gila. So kita nak kena top up. So abaikanlah kat belakang ni apa semua dengan tudung sarung je. Okay. Wani hilang almost setahun. First sebab dah ada anak. Okay, dah ada anak. Lepas tu Wani sibuk kerja. Sibuk macam-macam lah. Kerja, get ready untuk bisnes sendiri. Tu sikit. Okay, get ready for business. Lepas tu kiranya macam-macam chaos dalam masa sabar. So dalam masa setahun tu memang macam-macam benda jadi. Lepas tu Wani dah semangat balik nak buat YouTube. Okay, for those yang kenal Wani last year bulan 19 hari bulan 11 ayah Wani dah meninggal dunia. Macam tu. So lepas ayah meninggal tu memang lagi tak ada semangat bukan just tak nak buat YouTube, semua benda. Okay. So lama jugalah Wani macam nak kata depressed tu tak boleh cakap macam tu kan. Cakap macam tak ada iman pula kan. Bukan, kita just sedih. Kita terkejut sebab Wani sepanjang Wani hidup, Wani tak pernah lagi kiranya rasa kematian dalam ahli keluarga Wani. Sebelum ayah Tok Wan lah. Tapi kiranya ayah ni ayah kita, so dia akan rasa lain sikit. Bila ayah meninggal memang totally my life berubah 360. Macam banyak benda buat Wani terkejut lah. Sebab benda dah plan cantik, tapi tiba-tiba awak nak kata plan dia lain. Macam tu. So Wani nak kena terima benda tu, nak kena reda. So nak kena reda tu ambil masa Wani setahun lebih juga. Okay, and thank you kawan-kawan semua yang mana dah ucapkan takziah, yang bagi semangat kat Wani. Thank you so much. Sekarang susah tau nak buat video sebab budaknya ada. So Wani nak start fresh. Wani harap korang boleh bell lah dengan konten-konten yang akan datang. Dan korang yang mana belum subscribe, okay, boleh subscribe dulu. Jangan lupa like, lepas tu subscribe. Nak komen pun boleh. Tapi Wani tak boleh nak janji lah macam Wani ni akan kerap buat video. Just dalam seminggu tu at least akan ada satu video. Okay. So Wani target dalam setiap hari Jumaat Wani akan post video baru. Okay. Thank you tau korang. Sebab dulu kan awal-awal Wani buat YouTube ni memang subscriber Wani berapa orang je. Lepas tu kawan-kawan degree Wani, kawan-kawan diploma Wani, kawan-kawan lain semua support, diorang subscribe. Thank you so much korang. So yeah, sekarang Wani tengah kumpul balik semangat baru nak buat video YouTube. So kalau korang ada suggestion untuk video apa Wani patut buat selepas ni, boleh tulis dekat ruangan komen. Okay. Ataupun yang mana rapat dengan Wani, boleh lah WhatsApp Wani ke apa ke kan. Kita start fresh. Okay. So hari ni Wani nak Wani dah kemas rumah semua, dah makan, dah bagi Ami makan semua. So sekarang Wani nak turun dekat bawah sebab kat bawah ada Dobi. Wani punya mesin basuh dia rosak sebab dia ada dua tau. Mesin basuh Wani, dia ada washer, dia ada dryer. Okay. Dia ada washer dan dia ada dryer. Washer tu yang rosak, dryer dia okey. So Wani nak turun bawah, nak basuh, lepas tu naik atas nak dry balik. And then petang nanti kita nak beli grocery sikit sebab dah kosong. Peti sejuk dah kosong. So kita akan start masak-masak esok. Okay. Stay tune. Ni dekat Dobi bawah.
Lobi bawah ni kotor je. Tension aku. Apa? Aiskrim. Awak nak beli? Nak beli aiskrim? Aiskrim. Kejap lah, tunggu kejap. Bagi habis ni baju. Aiskrim. Sabar. Mana buat aiskrim? Sabar. Aiskrim. Aiskrim. Okay guys, saya dah habis balik daripada cuci. Pasal saya dah dry. Nak bagi budak ni makan. Lili ni suka bubur. Dia nak makan bubur. Habis muka. Muka dia cakar gatal-gatal. Sakit? Sakit. Nak mata. Mata? Nak mata sakit. Mata sakit? Mata sakit. Itulah sekarang kalau I nak tengok TV, dah tak ada remote je. Budak ni dah campak keluar ke balcony. So sekarang nak tak nak aku kena guna controller ni. Dah satu hal pula. Sekejap, lambat pula. Tapi susah guna ni. Dia tak pernah tukar-tukar macam senang tau. Dia nak kena guna apa ni, yang benda ni lah apa semualah. Gitulah cara dia. So guys, sekarang Amin baru bangun daripada nap. I dah get ready. I nak pergi Lotus, nak beli barang dapur. Ini yang terjadi bila kita membiarkan ini anak berleluasa. Okay, so now we are going to Lotus. Bawa troli siap-siap dengan ni. Kita nak pergi Lotus. Jalan. Allah, muka gue nak kena pau. Wah. Kenapa? Itu mana? Ni. It's a straw. Nak truck pula? It's a straw. Ni the skin. The straw. Like the straw. And a makeup. Ini car. What's this, Mama? Amin tengok apa tu? Wah, kena pau. So, I nak beli barang. Nak ambil ayam. Lepas tu nak ambil something to eat. Sekarang tengok ni I bagi. Yang ni boleh guna IC ni. Guna card bank. Ambil tunjuk kami punya tu tu. Korang tak sampai berapa minit. Tak sampai berapa minit. Tak sampai sejam pun. So guys, sekarang kita orang dekat Mama. Ayat Dosha. Tengok suami aku. Wow. Budak ni punya, tapi dia sebat papa dia punya nasi ni. This is mine. Ayam tandoori. Wow. Oi. Sedap. Allah. Okay, so kita stop dulu video hari ni. Esok I nak sambung I masak ikan siakap masak kangsom. Apalah. Okay, so stay tuned. Sekarang pukul 7 lebih. Saya nak prepare breakfast and untuk lunch husband. Ini breakfast dia, mi goreng. Ini lunch siakap kangsom.
Anak I cakap slow-slow sebab anak I tengah tidur. So I dah prepare semalam supaya cepat I nak buat pagi ni. Siap. Ni siapkan cancel mi goreng dan nasi dengan telur. Oh, I letak dalam ni sikit macam mi ikan. I tak nak makan nasi. Hi guys. Hi guys. So ni I nak makan ikan siakap dengan yang cancel tadi. Tapi I tak makan nasi lah. I tak nak makan nasi. Nak tengok mama. Mama, ada mama? Ada mama? Sedap? Ada. Boleh tangan-tangan lah. Use that hand. Use this hand. Oh. Nak makan sini je. Mama. Manis lah grip ni. Bismillah. Betul. Sedap. Masam-masam. Masam-masam. Dia rasa masam-masam. Kalau ada kobesina, ada kangkung. Sebenarnya dia ada kangkung je, tapi sebab I tak makan kangkung, so I makan kobes ni. Sebab dulu arwah ibu mertua ni, dia tahu I tak makan kangkung, so dia tambah apa ni? Kobesina. Wah, itu mama. Ada mama. Dah. Dah. Asal kesama ini je sebab. Ni. Ada sup. Sedapnya. Baik mama. Sedap. Ikan ni makan dengan sup. Sedap ni. Bawang putih. Oh, dah jadi. I suka gila bawang putih ni. I beli dekat TikTok shop. Wah. Sedap. Siapa yang
Nak makan healthy boleh beli ni. Next video Wani nak buat konten di dalam mall. So konten apa? Korang kena stay tune tengok. Wani saya rindu handsome ibu mertua Wani. Dia buat sedap sangat. Should we end our video like this? I pun tak tahu dah nak buat video apa. Sebenarnya video ni memang video pengenalan je. Sebab dah lama hilang video ni dah lama hilang. Mama dah lama hilang. Apa makan spaghetti pipi ni? Alright. So guys, jangan lupa subscribe, like. Dan lepas ni InsyaAllah Wani akan buat konten-konten yang lagi menarik. Alright, don't forget to subscribe. Bye-bye. Amin, bye-bye. 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 Bye.